Berita boom hari ini. Pempengaruh masakan terkenal, Khairul Aming, mendedahkan projek terbesar yang dirahsiakan selama setahun daripada peminat iaitu restoran Rembayung yang bertempat di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Khairul Aming yang popular dengan siri 30 hari 30 resepi berkata modal projek itu sebanyak 4 juta ringgit menjadikan ia pelaburan perniagaannya yang terbesar setakat ini. Restoran seluas 8,000 kaki persegi itu dibina dari tanah kosong, terletak berhampiran KLCC dan dijadualkan dibuka pada Januari 2026. Rembayung adalah permulaan perancangan 10 tahun Khairul Aming untuk beralih ke dunia offline. Restoran itu akan menyajikan makanan kampung dengan suasana unik menggunakan elemen kayu dan daun hijau untuk memberikan pengalaman menjamu selera yang berbeza bagi peminat beliau.